Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi pada hari ni. Hari ni kita nak buat final conclusion, kesimpulan akhir tentang satu bow compound. Ini ialah bow Pandarus Cambrian. Tengok sini design dia, nama dia Cambrian. Ini ialah model Cambrian 40, 40 inci X1 XL. Dia juga datang dengan dua lagi variant, iaitu Cambrian 34 dan juga 36. Ya betul. Okey, ini ialah 40. Okey, kalau dapat nampak dekat sini, ini riser dia. Dan lim warna putih. Okey, ini ialah cam, kalau tak salah inilah cam medium. Draw length dia antara 27 sampai 29.5. Increment dia ialah 0.25 Okey, jadi ini special dia. Kalau kebanyakan bow dia ada 0.5 lah. 27, 27.5, 28. Yang ni dia ada 27, 27.25, 27.5, 27.75 dan 28. Okey, jadi dia ada lagi banyak range untuk adjustment. Okey, so untuk hari ni kesimpulan, kita nak bagi tahu ada beberapa perkara yang kita tak gemar dan beberapa perkara yang kita suka. Okey, kita mula dengan perkara yang cikgu tak berapa gemar. Tapi ini semua personal preference. Ini tak ada kena-mena dengan bow. Cuma preference cikgu pada bow. Okey, yang pertama sekali ialah draw length. Okey, draw length. Ini bermula daripada 27. Tapi dia macam long 27. Long 27. Dia 27, dia rasa macam panjang sikit. Kalau ni nak dibandingkan dengan bow lain. Okey, jadi untuk turunkan 26 tak boleh. Jadi probably kena, kalau cikgu nak shoot mungkin kena cari yang cam, small cam lah. Perkara yang cikgu tak berapa nak gemuk ialah grip dia. Grip dia sedap. Dengan satu groove kat sini untuk kita set upkan jari ke, untuk kita rasa position. Cuma disebabkan dia ialah ambidextrous, dia boleh tukar kiri kanan. Dekat sini agak lebar, jadi dia akan menyebabkan ni macam shoot recurve. Okey, sekarang kita pergi ke perkara yang cikgu suka. Okey, yang first kali perkara yang cikgu suka ialah finishing riser dia. Riser dia finish smooth finish. Jadi memang tak ada bahagian-bahagian yang tajam. Okey, ini ialah anodize, ini bukan cat. Jadi satu finishing yang tahan lasak. Okey, kemudian color. Of course, sekarang ni cikgu minat color pink. So, pink and white. Memang cantik lah. Kalau tengok bow ni, ini ialah satu bow yang agak seksi juga. Okey. Lagi, option untuk bow ini, untuk rear stabilizer, macam biasa ada dua tempat untuk kita set up rear stabilizer, ataupun ada orang yang suka juga letak kat depan. So ada 3 option. Okey, seterusnya yang cikgu suka ialah ambidextrous. Dia boleh tukar kanan ke kiri. Okey, walaupun kita takkan shoot kanan dan kiri lah, tapi dia akan meningkatkan resale value lah. Jadi kalau kita nak jual bow ni, kita boleh jual kepada orang kidal dan juga orang non kidal. Sebelum lupa, satu lagi feature yang cikgu sangat suka dan rasanya tak ada orang lain buat lagi ialah setiap bow datang dengan 2 set cam, module dan lim. Jadi kalau apa-apa berlaku, kalau lim kita split ataupun kita kemalangan, bow jatuh, kita sentiasa ada spare. Tak perlu tunggu order, kita dah ada siap-siap dalam kotak. Okay, baik, jadi terima kasih kepada Velocition Archery untuk kerana menghantarkan bow ni untuk review dan testing. Dan ini ialah pendapat peribadi. Jadi
cikgu dah shoot dan macam mana cikgu rasa. Jadi jika anda berminat dengan bow ni, harga dia sangat-sangat berpatutan dengan feature yang diberi, dengan semua spare cam, spare limb, harga dia sangat berpatutan, bawah daripada RM4,500. Jadi jika anda berminat, cikgu akan letakkan contact number dan juga link dekat dalam description untuk anda check this bow out. Okay, jadi thanks again, Velocition Archery. I'll see you again in the next video. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.